Backbenchers Keadilan mengecam sekeras-kerasnya tindakan pengecut serangan ke atas anak yang berbahagia Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan pada 13 Ogos tahun 2025 di Putrajaya. Law jelas bertujuan mengugut dan memberi amaran kepada seorang wakil rakyat yang lantang. Memperjuangkan kebenaran, kami merakamkan rasa simpati dan solidariti penuh kepada yang berbahagia Rafizi Ramli dan keluarga atas kejadian serangan tersebut. Serangan ini bukan sahaja cubaan menakut-nakutkan seorang pemimpin rakyat, tetapi juga satu bentuk keganasan yang melampaui batas kemanusiaan. Dalam negara demokrasi, perbezaan pendapat tidak boleh diselesaikan melalui ancaman atau kekerasan, apatah lagi melibatkan kanak-kanak. Kami menyokong penuh kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa undang-undang mesti ditegakkan tanpa kompromi. Tiada sesiapa pun boleh terlepas daripada tindakan tegas sekiranya terbukti terlibat. Kami juga mengangkat gesaan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, supaya siasatan dijalankan secara menyeluruh, cepat dan telus agar pelaku dapat dihadapkan ke muka pengadilan. Kami menyeru pihak polis diraja Malaysia untuk memanfaatkan segala aset dan kepakaran bagi memburu pelaku serta dalang di sebalik serangan ini. Keselamatan pemimpin rakyat dan seluruh warga negara harus sentiasa dijamin. Ini bukan sekadar isu peribadi, tetapi melibatkan keselamatan awam dan kelangsungan demokrasi. Backbenchers Keadilan berdiri teguh bersama yang berbahagia Rafizi Ramli. Ancaman tidak akan melemahkan semangat kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, keadilan dan reformasi demi rakyat. Kebenaran tidak boleh dibungkam walau dengan ugutan dan kekerasan.